Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat berhujung minggu. Selamat datang ke Stadium Arena MBSJ untuk membawakan saingan Selangor Champions League SEL 2025. Di babak pertama inilah yang akan diharungi terlebih dahulu oleh kedua pasukan dengan Perlima United yang akan melakukan sepak mula terlebih dahulu dengan isyarat sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan, bermaksud bermulalah debaran untuk aksi di minggu pertama pertemuan di antara Perlima United, Port Klang FC dan juga Klang City Sailors dalam kekalutan itu. Dan sekali lagi peluang untuk melepaskan percubaan. Ini respon balas yang terus saja dilakukan oleh Perlima United. Kali ini menguji kemampuan Izzat selaku penjaga gol utama untuk pasukan Klang City Sailors. Situasi yang sedikit mendebarkan untuk Klang City Sailors, sedikit salah faham yang berlaku. S. Chanturu bergerak bersindiran, peluang untuk S. Chanturu. Kali ini agak sedikit meninggi dengan peluang. Kita dapat lihat bagaimana pengalaman yang dimiliki oleh pemain ini digunakan dengan sepenuhnya. Kita perhatikan bagaimana gerakan itu sebenarnya pada Faizal Afiq sebenarnya, dengan satu peluang yang hampir-hampir saja memberikan sedikit kelebihan kepada Klang City Sailors. Tapi kita perhatikan ini antara gerakan balas yang cuba dilancarkan oleh Perlima. Kali ini lebih jauh hantaran itu, bergerak secara solo mendapatkan Zulfikri. Ini peluang yang kedua, back yang menarik. Kali ini peluang yang lebih sempurna, ruang yang pastilah dapat untuk disempurnakan. Ruang yang sudah pun terbuka untuk membolehkan jaringan itu dapat dibuka, dilakukan oleh Faizal Afiq bagi membuka tirai jaringan dalam perlawanan di babak yang pertama di minit yang ke-9 perlawanan. Sebagaimana saya perkatakan tadi, bantuan-bantuan yang diberikan oleh back kiri dan juga back kanan mereka akan memberikan sengat yang lebih baik di bahagian serangan. Dan kali ini tiga pemain trio ini, Zulkifli yang melakukan satu tolakan ke belakang sebelum dapat disambut oleh Hakim Hassan. Tolakan ke tengah tidak dikawal di situ Faizal Afiq, dan ini memangnya satu kesilapan daripada barisan pertahanan Perlima United yang tidak melihat kedudukan Faizal, yang pastinya melakukan satu tapping yang mudah untuk menewaskan penjaga gol. Strategi yang perlu diterapkan untuk melancarkan serangan, melakukan counter attack, bertahan dan sebagainya perlu dirancang dengan baik dan juga dilaksanakan dengan penuh berdisiplin oleh para pemain dalam di atas padang. Satu hantaran jauh yang menarik, dapat untuk melepaskan diri mudah. Ketenangan yang ditampilkan oleh pemain ini menerusi satu hantaran jauh bagi mendapatkan rakan di bahagian atas. Tenang dengan apa yang ditunjukkan oleh Zulkifli. Dia hanya berhadapan saja dengan Syakir. Kita perhatikan satu tindakan bijak larian yang cukup baik dilakukan oleh Zulkifli. Dia melihat rakan ingin melakukan hantaran daripada Muhammad Nur Iqmal, lambungan yang berjaya memerangkap tiga pemain pertahanan Perlima, dan larian yang dilakukan oleh Zulkifli tepat kepada hantaran itu, dan sememangnya tindakan penyudah yang cukup baik. Satu kualiti penyerang yang cukup baik dimiliki oleh Zulkifli. Pemain yang cukup serba boleh. Beliau memiliki keupayaan untuk melakukan tindakan penjudah dan juga dead ball situation. bekas sasaran daripada Zulkifli. Percubaan terus dapat ditampan, tetapi tindakan susulan Zulkifli, dia melakukan sasaran yang sudah pun tepat, sudah pun dapat untuk menewaskan Syakir di situ. Tapi kredit juga harus diberikan kepada Syakir kerana jangkaan yang cukup baik dari pemain ini. Ya, sepakan percuma yang kita perhatikan bagaimana target di sebelah kanan yang cuba untuk dicari, dan tangkapan gagal dilakukan oleh Syakir. Ada rebound Mujo agak tinggi, sukar untuk ditanduk oleh Hakim Hassan dan terselamat. Itu gol Perlima. Ballnya agak sedikit jauh dari kaki, tetapi ada kesilapan daripada Syakir, memberikan sedikit ruang di situ. Masih lagi mencari ruang, kosong S. Chanturu. Bermain 1-2, peluang yang cukup sempurna untuk jaringan yang ketiga, menuju penghujung saingan dari sentuhan Hakim Hassan. Satu gerakan yang cukup cerdik dilakukan oleh barisan pemain Klang City Sailors dalam usaha memburu jaringan yang ketiga ini.
Sekali lagi keselesaan, keserasian yang dipamerkan oleh trio penyerang pasukan Kelang City Sailors ini. Hakim Hassan, Zulkifli, Chanturu, kesemuanya, ketiga-tiga pemain ini terlibat. Perhatikan, 4 pemain pertahanan, 5 seorang yang menghampiri, namun tiada seorang yang tiada pun daripada mereka yang melakukan kawalan. Marking yang ketat menyukarkan untuk pemain-pemain ini menerima hantaran. Chanturu begitu selesa menerima hantaran dalam kawasan kotak penalti. Hakim Hassan melakukan larian untuk menerima hantaran 1-2. Sememangnya ini adalah satu kelemahan di barisan pertahanan Pelima United yang perlu diperbaiki dalam separuh masa yang kedua. Kualiti permainan sebaik yang mungkin dan tidak melakukan kesilapan-kesilapan mudah. Itu yang perlu dilakukan oleh para pemain Pelima United. S Chanturu, satu dorongan mudah. Cuba untuk disudahkan, masih lagi S Chanturu mencari peluang. Percubaan, hanya menggegar palang. Percubaan yang dilakukan oleh S Chanturu ini merupakan percubaan terbaik setakat ini daripada S Chanturu. Kita lihat dari gerakan ini. Kali pertama dia melakukan lorongan dan kali ini kali kedua dia melakukan percubaan terus. Lejongannya cukup baik, sedikit saja tinggi. Yang akan diambil oleh Izzuddin. Pendek sahaja. Mencari S Chanturu. Hantaran mencari S Chanturu. Gol ataupun tidak. Satu tandukan bebas. Hantaran yang cukup tepat daripada S Chanturu. Cuba tandukan itu, sasarannya itu belum lagi memihak untuk jaringan keempat itu dapat dilakukan. Perhatikan bagaimana kelebihan pengalaman yang dimiliki oleh S Chanturu. Tandukan itu sudah pun dan hantaran itu sebenarnya sudah berjaya untuk mendapatkan rakan, namun sayang sekali tandukan itu sedikit saja tersasar. Ya, sebegini perlu segera untuk membawa pemain-pemain baru. Mungkin boleh menjadi tonik kepada Pelima United untuk kembali bangkit. Namun dalam keadaan sebegini nampaknya S Chanturu. Pintu gol sudah pun terbuka. Dia melakukan larian dari belakang. Agak kecewa. Perhatikan bagaimana Hakim Hassan melakukan hantaran untuk mencari S Chanturu, namun tandukan on the run itu gagal untuk dilakukan dengan begitu baik. Satu usaha yang cukup baik. Permainan diteruskan kembali. Satu back kill mencari S Chanturu. Satu percubaan Lerik. Kalau melencong sedikit, dilengkungkan, boleh memberikan jaringan kepada Kelang City Sailors. Chanturu nampaknya semakin garang dalam separuh masa yang kedua ini. Di separuh masa yang pertama dia banyak memberikan bantuan. Kali ini dia memilih ataupun dia diberikan tanggungjawab saya kira oleh Fauzi Pilus untuk melakukan percubaan terus. Ini S Chanturu datang lagi dengan serangan yang berikutnya. S Chanturu bergerak berserangan melihat kedudukan rakan. Mencari Nazrul. Cuba dihantar ke tengah. Dua pemain menanti di situ. Termasuklah Zulkifli. Melepaskan percubaan Lerik. Masih ditampan dan gol. Jaringan dari Izzuddin dengan 2 kali serangan yang dilakukan. Tekanan demi tekanan itu membuahkan hasil untuk gol yang keempat di minit yang ke-59. Satu kedudukan yang cukup baik. Kita perhatikan bagaimana Zulkifli sekali lagi yang melakukan percubaan pertama sebelum hantaran leret yang dilakukan oleh rakan sepasukan untuk memberikan peluang kepada Izzuddin melakukan tindakan penyudah. Tidak dikawal sekali lagi. Loose marking menyebabkan pintu gol Pelima United dibolosi buat kali yang keempat. Pelima dan sekali lagi saya suka untuk berkata bagaimana kesilapan-kesilapan yang mudah ini harus diminimumkan ataupun tidak boleh dilakukan terus oleh para pemain Pelima. Ini percubaan keberanian, percubaan jarak jauh yang dilepaskan di situ dari Hakimi. Itu yang perlu dilakukan setelah melihat bagaimana kesukaran yang terpaksa dihadapi oleh kesemua pemain Pelima di bahagian serangan, dan ini perlu dilakukan. Ya, tindakan bijak daripada Hakimi. Dia menyedari bahawa pertahanan Kelang City Sailors agak sukar untuk ditembusi. Pertahanan Kelang City Sailors begitu kebal bertahan di back four mereka. Sentuhan yang tidaklah terlalu keras, tapi bola itu ataupun tindakan itu menuju ke arah kaki tadi. Memang jelas. Dan ini peluang untuk mendapatkan jaringan yang kelima, tetapi digagalkan. Yang semakin suntuk. Dengan whistle panjang sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan.
untuk menamatkan perlawanan di minggu yang pertama ini, menemukan pasukan Perlima United FC Port Klang dan juga Kelang City Sailors dengan 3 mata penuh sudah pun dinoktahkan oleh Kelang City Sailors dengan keputusan penuh Perlima United 0, Kelang City Sailors 4.